Kisah Man Bongek merujuk kepada Sarjan Major Nur Azman Muhammad Zain atau dikenali sebagai Blade, seorang wira polis diraja Malaysia PDRM yang dikenali kerana keberanian dan ketegasannya menentang penjenayah, sekaligus mendapat gelaran Man Bongek kerana kelihatan garang dan tidak kenal takut dalam tugasnya. Beliau sering dikaitkan dengan pengorbanan besar demi keamanan negara, walaupun tidak menerima ganjaran atau pengiktirafan yang setaraf, menjadikannya seorang wira yang tidak didendang. Jam menunjukkan pukul 10.15 pagi. Man Bongek dan rakan-rakannya dari cawangan D9 Jenayah Berat Kuala Lumpur sudah bersedia dengan senjata semi-automatik di tangan masing-masing. Sasaran mereka adalah penjenayah paling dikehendaki, iaitu Sunny Leong yang pulang ke rumahnya di Taman Cupex, Ceras, Kuala Lumpur. Sebelum ini, Sunny melarikan diri agak lama ke Thailand setelah terlibat dalam beberapa siri rompakan bersenjata api di sekitar Lembah Kelang. Walaupun Man Bongek baru berusia 32 tahun ketika itu, namun pengalamannya bukan calang-calang. Apatah lagi, bekas anggota unit tindak khas UTK itu sangat dikenali oleh rakan-rakannya sebagai seorang yang berhati kering, yang sanggup buat apa saja demi memastikan kejayaan setiap operasi yang mereka sertai. Namun sebaik sahaja mereka berjaya memecah masuk ke rumah suspek, suasana menjadi agak hening. Kelibat Sunny langsung tidak kelihatan. Puas mereka mencari dari satu bilik ke satu bilik yang lain, namun hampa. Hati Man Bongek mula gelisah. Dia tahu bagai ada sesuatu yang tidak kena. Ternyata telahannya benar. Tidak semena-mena tiba-tiba Sunny muncul dari arah dapur dan melepaskan tembakan membabi buta ke arah mereka. 2 butir peluru dari senjata Sunny berjaya hinggap ke tubuh Man Bongek sebelum menembusi rusuk dan melekat di paru-parunya. Darah membuak keluar dan membasahi t-shirt serta jaket kalis peluru yang dipakainya. Malang sekali kerana peluru Sunny masuk di celah jaket tersebut yang tiada berpelindung. Walaupun Sunny berjaya ditembak mati dalam operasi itu, namun hampir seminggu Man Bongek koma di hospital dan lebih sebulan terpaksa berada di wad. Walaupun peluru tersebut berjaya dikeluarkan, namun serpihannya masih ada di tubuh Man Bongek sehingga kini. Yang pasti, walau parah ditembak, ia langsung tidak mematahkan semangatnya. Sebaik sahaja sembuh, Man Bongek tidak menunggu lama untuk kembali beraksi dalam operasi memburu seorang lagi penjenayah yang dikehendaki, iaitu Fei Long di Balakong, Selangor. Man Bongek telah bertindak mengejar kereta yang dipandu suspek dengan sebuah motosikal berkuasa tinggi sambil dibonceng rakan sepasukannya. Ketika adegan kejar tersebut, Fei Long bertindak melepaskan 2 das tembakan ke arah Man Bongek. Namun beliau bernasib baik kerana ia terkena pada jaket kalis peluru yang dipakainya. Sebaik sahaja berjaya memintas kereta yang dipandu Fei Long. Man Bongek tidak menunggu lama untuk membalas tembakan, sehingga menyebabkan suspek mati dan rebah terkulai di steering keretanya. Itu hanya secebis kisah daripada 10 tahun perkhidmatannya di cawangan jenayah berat. Selepas itu, Man Bongek bertukar pula ke cawangan kongsi gelap D7 dan kini bertugas di bahagian trafik Bukit Aman, sementara menunggu tarikh persaraan wajibnya 2 tahun lagi. Ketika artikel ini ditulis oleh penulis, saya benci penjenayah. Kemarahan saya semakin memuncak bila saya sendiri menjadi mangsa mereka. Sehingga sekarang, serpihan peluru-peluru kecil masih melekat di tubuh saya dan ia terpaksa saya tanggung hingga ke akhir hayat. Allah sahaja yang tahu betapa sengsaranya saya kerana paru-paru saya terpaksa ditebuk dan hampir 10 botol darah terpaksa dikeluarkan daripada organ saya itu. Itulah harga sebuah pengorbanan dan saya reda demi memastikan keamanan terus dikecapi masyarakat walaupun tanpa pingat kebesaran segalanya, katanya. Menurut Man Bongek, beliau sering menyapu darah suspek yang ditembak ke wajahnya
sebagai tanda kepuasan kerana berjaya menumpaskan penjenayah. Sesungguhnya keberanian yang dimiliki Man Bongik cukup luar biasa. Sewajarnya sudah tiba masanya insan seperti Man Bongik diangkat kisah keperwiraannya dan diberi ganjaran setanding dengan pengorbanan yang telah dicurahkan pada tanah air yang tercinta ini. Mereka adalah wira yang tidak didendang atau unsung hero yang tidak mungkin dapat kita balas jasa dan budi yang dicurahkan. Bezanya mereka bukan bertelur sebiji tetapi riuhnya sekampung. Orang seperti Man Bongik telah menyempurnakan sumpah Sang Saka Biru yang mereka lafazkan. Salut buat Man Bongik atau Sarjan Meja Nur Azman, Belik Muhammad Zain.